First Puan jumpa saya kat mana? Saya jumpa Mr. Amar dekat TikTok. Kenapa Puan beli Cherry Omoda? Dah banyak brand dah try. Okay. Omoda 5 ni yang paling minat lah. Macam mana perjalanan beli kereta dengan saya? Adakah recommended? Sebenarnya memang kita tak pernah jumpa. Okay, Ini yes. first time kita jumpa kan. Aha. Tapi rezeki saya, Alhamdulillah lah, saya rasa sangat smooth. Saya beli dengan orang yang sangat responsible, sangat fast respon. Apa yang saya tanya, semua dia jawab. Bantu saya daripada A sampai Z. Tak ada masalah. Semuanya Alhamdulillah dan saya recommend sangat-sangat lah. Okey lah rezeki dapat jumpa Cik Amar. Saya rasa senang. Tak macam first class saya dulu pun macam tak sesenang ini lah saya rasa. Ada apa-apa yang saya boleh improve tak? Rasanya tak ada. Fast respon sangat bagus. Ada je saya tanya orang lain pun sidai saya macam tu je. Berani dia bersidai Puan. Berani dia sidai. Kalau serius nak beli ni. Aduh silap tau. Oh. Betul macam tu. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh, dahsyat ah. Oh, tuduh. FCW Front Collision Warning. Okay. Kata-kata akhir Puan untuk siapa masih mencari Omoda. Kata saya untuk siapa yang masih lagi terfikir-fikir nak beli Omoda ke nak beli kereta lain ke, bagi saya follow your heart. Okay, follow your heart, follow your instinct. Tengok bajet berapa kan. Jangan hiraukan geng baik beli tu. Okay, ikut apa yang kita nak, ikut hati kita sebab kita yang bayar. Macam tu. Lepas tu janji cari SA yang sangat membantu. Sebab kita nak beli kereta, bukan nak beli barang je. Okay. So cari SA yang sangat membantu kita. InsyaAllah semuanya baik je. Terima kasih Puan. Sama-sama.